Assalamualaikum, I'm Aisyah and hari ni kita nak pergi Port Dickson. Aisyah tak ingat apa nama tempat tu, tapi dia macam private chalet yang dia dekat atas laut and ada kaca boleh pandang laut kat bawah tu. Kenapa tiba-tiba kita pergi PD? Sebab sebenarnya Aisyah nak pergi masa Khadijah cuti sekolah minggu lepas. Tapi masa tu kan Aisyah tak sihat, jadi kita tak dapat pergi. Jadi kita pergi sekarang. Sementara Aisyah masih ada 2 hari berbaki cuti mid-sem. Jadi kita akan all out. Hari Isnin kita pergi kelas, kita mengantuk, kita tidur. Kita all out Sabtu hari ni, okay? Jumpa korang kat PD. Kita dah sampai. So dia nak bawa kita pergi chalet. Sebab chalet kita orang jauh. Okay, chalet tour. Okay, so first masuk-masuk kita ada sinki. Kat sini ada frame gambar, ada pintu. Fancy. Ada pasu bunga yang tak perlu. Oh my god, ibu. Come in. Oh, macam mana nak mandi? Saya tak sangka besar macam ni. Okay, lepas tu what the heck. Okay, satu kayu baru roboh, Aisyah pijak. Tapi tak apa. Ibu. Oh my god, kayu dia tak kuat. Oh, langsir dia tak diselak Oh wow. Nanti malam nanti air pasang korang nampak lah laut. Buat masa sekarang ni air surut. So inilah yang kita nampak tanah. So kalau siap terjun bawah pun boleh, tak ada masalah. Wow, besar weh. Saya ingatkan kecil. Saya tak tahu pun ada 4 katil. Maksudnya double-double. Ni king kan? Wow. Kuat, jangan risau. Ada TV. Ada peti ais. Wow. Dia jadi pelik sebab masuk-masuk daripada main door terus tandas. So kalau korang keluar, lepas tu ada seorang mandi, korang tak boleh masuk selagi orang tu tak boleh mandi. Faham tak? Yelah, tak ada siapa boleh keluar, tak ada siapa boleh masuk. So kalau korang duduk hotel ni, kalau korang duduk chalet ni, korang tak boleh jadi manusia produktif pantas tuntas. Sebab apa? Korang kena sentiasa tunggu orang mandi. Tambah pula dia taruh jacuzzi dekat sini. Memang mandi berjam lah. Lagi-lagi si Khadijah tu dah on ke? So first Aisyah nak keluarkan barang-barang Aisyah. Walaupun Aisyah duduk sekitar sehari je. Khadijah, tengok ni. Ni untuk kau pukul orang. Ni untuk apa? Entah. Ya. Kenapa ada tali keeping pula kat sini? Tu untuk tangkap ikan. Yelah. Ke ni untuk tutup pintu daripada jauh. Ini pula tanggal lah. Yeah. Ajak Dijah bercuti. Bukakan dia Twitter SPM. Okey korang, siapa ada SPM sedar diri. Jalan-jalan juga, belajar-belajar juga. Masih kena buat kerja korang, masih kena buat kerja. Tapi mana internet? Okay, so sekarang kita orang dah mandi. Khadijah je mandi sebenarnya, Aisyah tak mandi. Lepas tu sekarang kita orang nak pergi cari makan. Aisyah dah google, diorang kata The Q Restaurant ada Thai cuisine. Kat situ macam paling sedap lah tom yum dia semua. Saya tak tahulah, kita try lah. Lepas tu, oh my god, korang tengok blue sky. Lepas tu kita pergi Pasar Malam Batu 4.
Lepas tu kita nak pergi karaoke. Lepas tu kita pergi beli makanan untuk bawa balik. And then kita balik. Lepas tu kita Tidur. lepas tu kita bangun esok pagi. Ibu tahu kan kita tengok apa? Kena orang mermaid dah. Tak. Asyik swimming. Yelah. Swimming kat laut. Yelah, kau nak dalam lah. Dah rasa dive. Tapi jangan jauh sikit, ada terpecah air. Itu jauh sikit. Aisyah tak bernafas. Habis makeup Aisyah masuk air. Jom. Tengok. Ibu dah solat ke? Ibu ke Allah. Ibu dah solat ke? Lapar. Okeylah, Jom jom. ni tak boleh tengok orang lebih lah. Tengok orang manja-manja sikit je. Mi Iset. Okey. Apa tu? Tapi tak ada kunci. Siapa? Itu tu. Tak apa, tak ada siapa dah berenang atas laut nak masuk dalam chalet kita. Tak boleh daripada sebelah. Saya pakai tudung bawal korang. Sebab supaya Aisyah nampak lain. Aisyah pakai baju yang sama. Jadi maknanya Aisyah pakai baju yang berulang kan. The only way untuk nampak Aisyah ni tak pakai baju berulang adalah dengan tukar tudung. Okay, I'm all done. Dadah. Wah, saya kata malu tanya ni apa? Yelah, tapi kalau tak tahu malu pun susah juga. Ni muka tembok. Taklah jauh sangat bu. Okey je jalan-jalan. Oh, andai kata korang tertanya-tanya kenapa kita orang je? Sebab guys, this is girls day out. So kita girls je lah. Tak adalah boy. Boy stay at home. Level 2 AB. Nak turun bawah kan? Untuk pengetahuan korang, ibu takut gila dengan laut. So masa nak bawa dia datang sini macam ibu nak ke tidur atas laut? Tak, kita orang pun tak boleh mandi laut. Dia tak kasih. Kita orang pun tak boleh main laut sebab ibu tak bagi. Dia Tak payah dah ulang apa aku cakap. Dia takut tu dia tak bagi kita orang. So macam tu kan, siapa ada mak yang suka involve anak. Dia takut. Kami ada. Anda ada. Saya dah sampai kedai dia kat sana. Dah ada queue apa. Dia double queue apa tak. Depan pantai. Alah kat PD ni semua benda pantai. Tepi-tepi ni pantai, tepi tu pantai. Saya dah kunci kereta ke belum? Kalau kedai kat sana harga dia terlalu mahal lah. Saya rasa makan Papa Rich je lah. Gang. So nice. Masaman Thai curry. Nombor 5 tu dah ambil crispy prawn ke semua? Thai curry kena saman. Air dia cantik gila. Cepat gila sebenarnya. Yelah, dah kita seorang je cepat lah tuang. Macam tu. Sana. Besar gila kot. Oh, ibu ada lala. Ada ikan dori. Isi dia banyak gila korang. Gila-gila dia banyak. Setiap kali cedok mesti ada benda kat dalam. Ada benda. Saya datang sini saya tengok review kat internet bagus. So saya datang lah. Apa bapak besar sotong dia. Sotong besar. Kau tengok jauh udang dia. Tadi kali tu aku tengok. Dia tak cakap thank you boleh hantar air. Lah, dia lupa. Sedap gila. Letak harga dia pun berbanding. Tak mahal sangat. Okey lah untuk Thai punya makanan kan. Tom yum dia pekat. Semua benda rasa-rasa semua okey. Even telur dia pun sedap. Tak pasal-pasal Aisyah yang kena habiskan. Eleh, wadah kau memang willing nak makan. Dah lah, dah lama tak pergi gym. Muka tak malu. Sumbat je lah semua. Disgusting lah. Lupa kepala kau kecil. Mulut kau kecil. Aisyah sarankan makan semua sedap. Berapa kali dah aku cakap. Orang pun dah menyampah. Cepatlah je sejuk tu. So cute.
Macam bongok. Yang paling tak tahu malu sekali. Tadi masa nak makan, dia yang first masuk. Dah makan, dah kenyang, dia tinggal pinggan dia belah macam tu je. Tapi teman lah tukang bayar ni pergi pergi kaunter kan Dia Bu. kau ke? Dia cakap apa dengan kau? Jom Ibu sini. Taklah, dia tanya okey ke Akak tanya ramai ke datang sini malam-malam. Lepas tu dia kata ya malam-malam memang ramai ataupun public holiday. Kita orang makan banyak tadi. Total RM113.75. Orang tu dia macam penagih dadah. Lepas tu dia tengok je kita orang sambil cekak pinggang. Cel. Lepas tu Dia cekak pinggang. di sini. Meme takut. Aisyah dah Aisyah tak bawa Aisyah punya pepper spray. Jadi Aisyah buat saranan, kau rakam makan potong macam ni. Weh ibu. Mak kau nak pergi mana? Kereta kat sana. So Aisyah sarankan kalau orang tu datang kat Aisyah dia takut dengan Aisyah. So dia macam oh my god, aku aim salah orang. Khadijah cakap kalau takut berumah di tepi pantai, so korang teka dah sini apa sambungan peribahasa je. Tapi sebenarnya dia cakap macam ni, kalau takut dilanda ombak jangan berumah di tepi pantai. Tapi dia kalau takut berumah di tepi pantai jangan dilanda ombak. Tak pandai lah Dijan ni, malu Aisyah lah. Jangan buat macam ni depan orang, okey? Okey kakak. Sekali je dalam kereta je. What we talk in Beza, stay in Beza, okey? Okey. No more stupid, okey? Nama. Apa peribahasa dia? Kalau takut dilanda ombak jangan berumah di tepi pantai. Pandainya Rizal. Malu ke? Malu. Sekarang kita dekat Pasar Malam Batu Empat. Dekat pasar malam ni saya beli apa balik. Harga sebenar dia RM3. Lepas tu saya minta ekstra jagung tau. Tapi dia tak ada tambah banyak pun, biasa-biasa je. Lepas tu korang dia up harga kat Aisyah sampai RM5. Mana dia naik RM2. Faham tak? Hampir double lah harga barang ni. Ni RM3, dia naikkan RM2. Just because Aisyah minta ekstra jagung. Aisyah rasa macam melampau. Tapi tak apalah, Aisyah anggap je lah itu sedekah Sabtu Aisyah. Dulu masa kita orang kecil, ibu dan ayah selalu bawa kita orang pergi karaoke. Family ke kita. Lepas tu kita nyanyi lagu 100%. Ingat tak? 100. Sebab Ija suka gila lagu tu. So kita akan pergilah mengenang kenangan-kenangan lama. Yes, Bintang Family Karaoke. Ibu nyanyi sedap. Korang jangan terkejut dengar dia nyanyi. Dapat sarung mic. Tak nak kasi mic kotor. Tengok korang macam masuk club. Okay, room tour. Tak ada lampu. Oh, okay. Baru nak buat room tour. So, sini ada, kita ada seat, sini ada komputer. Mana boleh lock? Mana ada karaoke?
je setakat ni. Sekarang kita nak balik chalet. Bye bye. Nak mandi bubble. Ija? Ija?